Kau tunggu jodoh macam kau tunggu hujan turun. Sampai bila? Ramai orang salah faham sebenarnya. Nak tunggu jodoh, nak dapatkan pasangan hidup ni bukan macam kita tunggu hujan turun. Turun dari langit. Tidak. Kita sendiri kena usaha, kita sendiri kena cari calon yang macam mana yang kita nak. Kadang-kadang kita rasa okey je hidup seorang-seorang. Tetapi dalam diam, diri kita ni rasa sunyi. Hati kita rasa macam sunyi, kita penat dan juga rasa macam kosong je hidup ni. Tak salah pun kalau mula mencari pasangan hidup walaupun usia tu dah meningkat. Carilah jodoh masing-masing mengikut versi yang anda suka. Mungkin cari dekat luar, minta tolong orang tengah, ataupun mungkin prefer untuk mencari jodoh dekat dalam portal macam Tijana.my ni. So daripada tunggu dan terus tunggu, lebih baik mulai hari ni ambil tindakan. Jangan tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh lagi. Masa memang tak tunggu kita, usia kita ni dari setahun ke setahun akan meningkat, betul tak? So kita kena manfaatkan usia yang ada, kesihatan yang ada dan juga peluang yang ada ketika kita ni masih ada ronak lah. Ketika masih ada kualiti diri ni, insya-Allah kita boleh dapat apa yang kita nak lagi. Siapa tahu dengan usaha ataupun langkah kecil hari ni, daftar kat Tijana.my ni membuahkan hasil. Mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan 2 lagi anda dah bertemu dengan pasangan hidup anda. Kena ada niat yang betul, usaha yang betul-betulan dan juga kena banyak-banyakkan bersabar, okey?